Ayah tak ada pilihan. Terpaksa minta Dahlia balik. Tolong ayah uruskan ladang teh kita. Dalam bisnes, kita jangan terlampau baik sangat. Abah kalau nak guna nama syarikat Wadi untuk ambil alih Teh Timur, Abah kenalah ikut cara Wadi. Kau tak tahu ke apa masalah Teh Timur dengan Teh Sutera? Bergaduh daripada atuk nenek kau lagi. Kau dari zaman sekolah sampailah sekarang tak habis-habis nak cari pasal dengan aku. Hah? Kau kacau aku, kau kacau hidup aku. Kau sakitkan hati aku. Kau ni macam bayang-bayang yang merimaskan, tahu tak? Kau boleh tak jangan tanya benda yang abang tak tahu? Boleh tak? Tapi saya kena tahu juga, abang. Aku nak tahu siapa syaitan yang dah hancurkan hidup mak aku. King, semurah tu ke, King? Ha? Nilai persahabatan kau dengan aku. Kau kawan dengan aku daripada tadika lah, King. Abah tak nak dengar kau ungkit-ungkit lagi. Faham? Kenapa Wadi tak boleh nak ambil tahu? Kenapa Wadi tak boleh nak masuk campur? Bagi tahu Wadi, bang. Kenapa Abah buat semua ni? Bagi tahu Wadi, bang. Ayah tak fikir langsung ke pasal Wadi? Ya, ayah tahu pasal kebun Timur. Kau jangan nak kurang ajar dengan aku. Putri, sombong, Dahlia. Jangan panggil aku Putri. Panggil aku Dahlia. Makin